Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa je kedua ni? 133 dua baris bawah pada kata telah berkata Syekh Ahmad Al-Qastalani situ. Baik. Jadi hubung kait dengan masalah duk bercara hikmah yang ke-34 iaitu ukhruj, keluarlah engkau dari sifat yang melawan ni akan sifat kehambaan kau. Gapo tu? Iaitu daripada segala sifat kemanusiaan kau. Maksudnya sifat mazmumah. Kau keluar tu baik. Seperti setengah padanya sifat apa dia sombong, tu sifat kemanusiaan yang dicela. Sifat ujub, perasaan, tu sifat yang dicela. Antara laginya dengki, cita suka nak hilang nikmat orang lain, ataupun suka hati nak kena kesusahan orang lain. Tu panggil sifat kemanusiaan. Hamu keluar tu baik. Kalau ibarat baju boleh terpakai baju cemar, tak kita cabut. Hei, cemar baju mana? Tu nampak? Tak nampak, tak belakang. No, cemar baju demo. Kita pun cabut. Tukar hak lain. Saling lalu dah. Tak apalah baju boleh cabut lepas. Perangai nak cabut lepas ke sana. Walau bagaimanapun nak lock tak boleh, kena ukhruj, keluar. Tu balarah dia berkecek tu dah. Keluar olehmu daripada sifat kemanusiaanmu, yakni sifat keburukan yang merosakkanmu. Mu kena keluar, ibarat mu dalam pakaian cabut. Tu baik daripada pakaian. Lepas tu sarah mari panjang tu, mari nakal sedikit. Apa dia tu? Perkata Syekh Ahmad Al-Qastalani duk syarah hadis atas. Hadis ada? Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Tulis atas pada tu 45 baris dia. Maka hadis tu kata riwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Bila riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahih, maka setengah pada pensyarah kitab Sahih Bukhari itu Syekh Ahmad Al-Qastalani. Dia tak nama Irsyadus Sari. Ibn Hajar tu Fathul Bari. Banyak jadi ke syarah-syarah. Begini. Dan berkata Syekh Ahmad Al-Qastalani rahimahullahu ta'ala, dia kata tu pada syarahkan ini hadis. Mana ini hadis tu? Hadis kata ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh ila akhirih. Jadi syarah hadis tu dia kata begini. Dan bermula semelia-melia barang yang ada ia barang pada manusia tu gapo weh? Dalam sebutir tubuh kita ni hak tepat semelia-melianya tu mana weh? Iaitulah jantung hatinya. Tu. Hak tu hak semelia-melia tu. Kemudian bila sebut jantung hati, kita segera faham apa? Jantung daging ni lah. Tak faham kita. Kerana rupa dia supaya jatuh pisah dekat dada kita kan. Dekat sebelah lik kiri. Gahak tu bukan murah. Bapa tu bukan murah. Lembu kubar dah. Ada jatuh ni. Ya. Ada. Ada beza. Kalau jatuh tu. Pada orang mati jatuh dah. Kau mati tak ada jatuh. Tika mati pun jatuh dah. Tak ada beza jatuh tu. Orang hidup ada jantung, orang mati dengan keadaan ada jantung. Binatang tak ada akal, ada jantung. Bukan murak jantung tu. Apa dia kata saat ni? Dia kata barang semelia-melia barang yang ada ia pada manusia itu ialah jantung hatinya, yakni roh. Kita kira itu. Yakni roh yang di dalamnya dalam jantung.
bukan dia roh ni tak berseluruh kan. Nah, dia berjelira. Sebab ulama buat ibarat kata berjelira roh dalam badan seperti berjelira basah air di dalam batang kayu. Hak nyata sekali pohon getah. Susu getah tak ada seluruh kan. Takir dia akar ada getah dah. Kita apa daun dia tu daun hak basahnya daun kering lah tak tu baik. Nah, daun kering kan kita repis serah. Soyak perah. Nah, tebik getah lah. Nah, raya tu seluruh pokok getah baik daunnya, dahannya, apa saja ada getah penuh. Ibarat macam itulah dan kita dengan roh ni berjelira seluruh. Maka tepat nak kiranya roh hak betul dengan jantung. Hak tu hak murah hak tu panggil akal pun panggil, sekali-sekala panggil nafsu pun panggil. Ha tu. Nah, maka hak tu hak semelia-melia tu. Kalau kita mengaji panggil apa? Dia panggil jantung dan dengan makna al-latifah. Bukan jantung dengan makna laham daging tu. Apa yang sanubari bukan murah tu. Lalu tu kita tafsir yakni roh yang di dalamnya dalam jantung. Hak tu hakikat manusia tu. Hak tu ada kenal Allah dah tu. Kalau kau dah jatuh daging tu, kenal apa pun tak kenal. Tu. Hak tu semelia-melia. Kerana bahwasanya ia apa ia jantung hati dengan mana roh yang di dalam saat itu dah ialah yang alim, maksud yakni yang kenal ia ke Allah Ta'ala tu. Sebab itu kalau orang yang ada tak kenal Allah tu panggil orang mati tu, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kau hai Muhammad kau tak boleh beri dengar ke orang yang mati. Muraknya orang kufur Allah Ta'ala bani pada orang mati tak kenal. Hak tu dah tu dia panggil alim, yang arif, yang kenal ia akan Allah Ta'ala. Hak tulah semelia-melia dalam tubuh kita manusia ni. Lepas tu dan segala anggota itu, ni kaki, tangan, telinga, mata, segala anggota itu ialah segala khodam baginya. Khodam tak apa dia panggil? Kaki, tangan, pegawai, pelayan, dan dia perintah. Itu ibarat kata jantung hati bagaikan raja, segala anggota tu bagaikan rakyat. Baiklah dia kata iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik jantung hati roh saat ni tu, nescaya seluruh jasad anggota tu baiklah. Kaki tangan pun dia nak ambil apa dia pilih, nak halal ambil tu pilih halal ke haram. Dia nak terima ambil halal ke haram. Dia nak beri pun beri jalan halal ke jalan haram. Kan? Itu apabila baik di situ. Dan segala anggota ialah segala khodam baginya, segala pelayan duk melayani dia, segala rakyat yang ikut patuh ke dia. Dan pada ini hadis in ala inna fil jasadi itu di akhir sekali ala wahiyal qalbu. Hadis tu menyungguhkan, yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyungguhkan akan umatnya kita ni, dia menyungguh atas mengislah dan membaiki ia akan hatinya. Ni hak boleh baiki ni. Kadang-kadang kita tak bergaduh dengan baiki hati, dia baiki badan. Beratus-ratus ribu kadang-kadang tu ada. Tu dia hidup kepek nak pergi macung, ada baiki. Muka bulat nak pergi bujur. Allah. Dia tu buah dada kecil nak pergi besar. Allah, buah betik. Ini dia kacau buat. Itu haram dalam agama tu. Dia panggil hidup ubah, jangan hanu hati baiki hanu. Hak ni belah hidup ya kau molek sendiri. Akhirat sak ke jangaklah.
Ni mana hadis ni menyungguh oleh Nabi SAW akan umatnya kita ni. Dia suruh kita dengan mengislah. Apa islah? Membaiki. Islah tu bahasa Arab. Kita membaiki. Cuma capur. Mengislah. Dan membaiki ia akan hatinya. Mana? Tengok dia isyaratkan. Iza salahat. Apabila baik ia. Jantung tadi tu. Nascaya salahal jasadu kulluh. Apabila baik. Nascaya baik oleh jasad seluruhnya. yakni oleh anggotanya. Kerana bahawasa seketul daging itu raja bagi segala anggota. Dan apabila rusak ia, nanti rusak oleh jasad seluruhnya. Tu kan? Jadi dalam hadis ni menyungguh ke kita umat supaya kita memperbaikikan akal hati. Pas kita nak baiki, kita kena tahu lah di mana tempat rusak kan. Kita tak pandai tu kita cari tukar tu. Baiki. Dan bahawasa bagi usaha yang baik itu berkesan padanya, yakni pada hati. Bila kita usaha perkara baik, ia berkesan lagi kepada hati. Dan bermula murak dengan hati di sini. Apa dalam hadis kata wahyal qalbu. Murak dengan jatuh hati di sini ialah makna yang bergantung ia dengannya, dengan hati jantung. Gapo barang yang bergantung dengannya? Daripada faham dan makrifat. Gapo faham? Yakni reti. Makrifat kenal. Ada kenal situ tu. Kadang-kadang kita ada kenal dah terlupa situ juga tu. Bila kita lama tak jumpa, cek dah dia tanya. Cek ke dah Kita pun kau tak ingat. Pada tarik kira tu kira. Ingat dah. Jangan mari kelik. Kalau terlupa je mai kelik. Situ tu. Apa tu? Itulah hak tu panggil akal pun dia, panggil roh pun dia, panggil nafs pun dia. Lepas tu kena iktibar lah pula. Itulah intaha sampai di sini habislah apa dia kitab Irsyadus Sari bagi Syekh Ahmad Al-Qastalani tadi. Wallahu a'lam. Tu klik kepada kalam syarah sikit lagi. Nampak kena sekali lagi tu. Dan berkata syarah lagi, dan bermula baik hati itu hanyalah ia dengan sucinya hati daripada segala sifat yang mazmumah. Arti sifat-sifat yang dicela semuanya. Yang halusnya dan yang besarnya, sifat yang dicela tu. Dan inilah segala sifat yang melawani bagi ubudiyah. Apa ubudiyah? Arti sifat-sifat kehambaan. Orang ada sifat ni dia panggil sifat ubudiyah, sesuai dengan kita hamba Allah. Kita bersifat dengan ubudiyah, kita hamba. Allah Ta'ala bersifat dengan rububiyah, keadaan Tuhan. Dia Tuhan, ya Rabbil Alamin. Sifat dia panggil rububiyah. Kita abdu, hamba bagi Allah. Alhamdulillah, kita bersifat dengan ubudiyah. Bila sifat ubudiyah layak tak dengan sombong. Sombong ni sifat apa? Sifat Tuhan. Sombong ni sifat Tuhan, bukan sifat hamba. Abang takabur salah besar tu. Dan pelama ni bahasa berat besar diri, perasaan. Ini sifat siapa? Sifat Tuhan. Bermegah-megah sifat Tuhan. Tu dia. Lalu itulah kita kena apakah sifat ubudiyah. Sifat sesuai dengan keadaan kita hamba. Artinya sifat-sifat kehambaan seperti tawadhu', artinya rasa rendah diri.
Tak cukup lagi sekadar rasa rendah diri, dia kena lagi sikit lagi kerana Allah. Ya, ada juga rendah diri kerana kekayaan. Mengandak dia kaya juga rendahnya. Ada dalam hadis sebut man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu. Siapa rasa rendah diri ke orang kaya. Apa rendah diri ke kaya? Kerana kekayaan dia tu bukan kerana Allah. Kerana kekayaan zahaba sulusa dinihi, hilang 2 paruh agama. Tiap hadis tarhib. Kita disuruh rendah diri tak kira orang kaya orang miskin. Tiba-tiba kau orang miskin rasa besar kita mengadap orang kaya rendah rasa. Rendah kerana kekayaan itu salah. Rendah kerana Allah tak apa. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa rendah diri kerana Allah, Allah angkat ke dia. Apa tu Allah Ta'ala kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Muhammad, kamu rendahkan lambumu, yakni rendah dirimu kepada orang duk turutmu. Wah, kita umat sahabat rendah pada dia mentabaklah, tapi Tuhan suruh dia rasa rendah diri pada sahabat. Dia kata rendah kepada sama saudara kerana Allah suruh, tu kebajikan. Tapi kalau rendah ke orang kaya kerana kekayaan, hilang 2 paruh. Ayat kata itu masih lagi ada salah lagi. Sebab tu kait tawadhu' arti rasa rendah diri kerana Allah. Tu nak bila sifat ubudiyah. Lagi redha dengan qada dan qadarnya, yakni rasa puas hati dengan penentuan ia telah menentu ia Allah tu akan penentuan. Kita kena singgah situlah dulu. Jauh lagi depan tu. Dan sabar atas segala ujiannya dan lain-lain daripadanya. Kita baca semula lah insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka